RM650,000 nampak banyak. Tetapi untuk bersara, angka itu mungkin tidak bertahan selama yang anda sangka. Bayangkan Encik Rahman bersara pada umur 60 tahun, dengan simpanan RM650,000. Dia rasa, cukuplah. Hidupnya sederhana, rumah, makan, bel, kereta dan keluarga. Anggaran belanja, RM4,000 sebulan. RM4,000 sebulan jadi RM48,000 setahun. RM650,000 hanya bertahan kira-kira 13 tahun setengah. Bersara pada umur 60 tahun, wang itu mungkin habis sebelum umur 74 tahun. Bagaimana kalau hidup sampai 90? Masalah sebenar bukan berapa banyak wang yang ada, tetapi berapa lama wang itu perlu bertahan. Skim risiko umur panjang. Kiraan tadi belum masukkan kos perubatan, inflasi, pembaikan rumah, kereta rosak, bantuan kepada anak dan kecemasan. Hari ini, RM4,000 mungkin cukup. 10 tahun lagi, jumlah itu mungkin hanya membeli apa yang bernilai RM3,000 hari ini. Inflasi tidak berhenti. Dana persaraan bukan sekadar perlu besar. Ia perlu berfungsi untuk belanja segera, menjana pendapatan, dan berkembang melawan inflasi. Perancangan sebenar bukan sekadar mengumpul satu angka. Kira belanja bulanan, tempoh persaraan, pendapatan yang masih masuk, dan pulangan yang diperlukan. RM650,000 mungkin cukup untuk seseorang, tetapi tidak untuk orang lain. Gaya hidup dan struktur pendapatan berbeza. Kebenaran yang pahit, anda tidak bersara apabila berhenti bekerja. Anda bersara apabila aset membayar kehidupan, tanpa bergantung pada gaji. Jangan hanya tanya, berapa perlu dikumpul. Tanya juga, bagaimana wang itu akan membayar kehidupan anda. Ikuti Elman Rusli.